Hari ni, semua rakyat Malaysia dapat sara one-off RM100. Lagi best, kita dah boleh beli makanan frozen tau. Semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas layak dapat sara RM100 dalam MyKad tanpa perlu mohon, sama macam tahun 2025 yang lepas. Yang menariknya, sara untuk semua kali ni dah ada 15 kategori barang keperluan asas yang terlibat. Termasuklah makanan frozen macam ayam, daging, pastry bergoreng, sayuran frozen, ikan, seafood dan banyak lagi. Kalau nak cek baki sara, boleh ke website sara di sara.gov.my, masukkan nombor kad pengenalan dan tekan semakkan status. Boleh monitor baki kat sini secara online atau cek je dekat resit pembelian nanti. Bukan setakat pasaraya besar je yang terlibat tau. Kedai runcit kecil pun ada. Cek je dekat senarai kedai terpilih ni. Dah boleh beli barang dekat mana-mana kedai berdekatan. Tutorial cara guna sara ada dekat video part 46 dalam playlist Bantuan Rakyat kami. Korang boleh guna RM100 ni hingga 31 Disember 2026 tau. Jadi, tak perlu rushing nak guna untuk elak kesesakan macam sebelum ni. Follow Essentro.my untuk info best setiap hari jam 8 malam.